Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini Khamis 19 Ramadan 1446 bersamaan dengan 20 hari bulan 3 25, kita teruskan pengajian kita, tadarus kita di Madinah Ramadan Kelantan bersama saya pada Ustaz Abdul Aziz selaku pembaca, Ustaz Tengku Abdul Aziz selaku penterjemah. InsyaAllah kita mulakan muka surah 408, surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum bermula ayat 33. Ya. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza da'u ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعلى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kemalangan menimpa, mereka cepat-cepat kembali kepada Allah. Tetapi bila Allah mengurniakan rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebahagian mereka menyekutukan Tuhan mereka dengan sebab mengingkari kenikmatan yang kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah, kelak kamu akan mengetahui sendiri akibatnya. Adakah kami belum pernah menurun bukti kepada mereka yang menerangkan tentang kemusyrikan mereka? Apabila manusia kami kurniakan rahmat, mereka gembira. Tetapi kalau bencana menimpa yang disebabkan oleh perbuatan sendiri, mereka akan berputus asa. Adakah mereka tidak melihat bahawa Allah membentang luas rezeki bagi orang dan Dia kehendaki dan membatasinya? Dalam hal ini merupakan tanda yang kuat bagi orang yang beriman. Berikanlah kepada saudara dekat, orang miskin dan yang terlantar dalam perjalanan hak mereka yang ada padamu. Itu sangat baik bagi orang yang mengharap keredaan Allah. Mereka itulah yang beruntung. Wang yang kamu berikan untuk diribakan agar bertambah secara berganda, tidak akan berganda di sisi Allah. Adapun harta yang kamu berikan sebagai sedekah demi keredaan Allah, yang membuat demikian akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian Dia mematikan kamu dan membangkitkan kamu kembali. Sedikit pun tiada dari sekutumu yang mampu berbuat demikian. Maha suci Allah lagi maha agung dari setiap yang mereka sekutukan. Kerosakan yang luas di daratan dan di lautan kerana perbuatan tangan manusia untuk merasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan mereka sendiri, supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar. Berjalanlah di bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat kesudahan yang sebelum kamu. Kebanyakan mereka menyekutukan Allah. Tegakkan dirimu Muhammad kepada agama yang benar sebelum datang hari ketentuan Allah yang tidak dapat dielak lagi. Pada hari itu orang akan berpecah. Siapa yang kafir, dia akan menerima akibat kekufuran, dan siapa yang beramal soleh telah tersedia bagi tempat yang aman. Allah ingin membalas orang yang beriman dan beramal soleh dengan kurnianya. Dia sungguh tidak suka orang yang kafir. Di antara tandanya, Dia mengiringkan angin yang menghembuskan kegembiraan agar kamu merasakan indah rahmatnya, dan dengan angin pula kapal dapat berlayar atas perintahnya agar kamu sempat meraih kurnia Allah, lalu kamu sekalian bersyukur kepadanya. Telah kami kirim Rasul sebelummu kepada kaum mereka. Mereka datang membawa keterangan-keterangan. Kemudian kami membalas mereka yang berbuat dosa, dan sudah menjadi kepastian atas kami menolong orang-orang yang beriman. Allah lah yang mengirimkan angin, kemudian menyebarkan awan yang merata di langit sesuai dengan kehendaknya. Dijadikan angin itu bergumpal-gumpal. Kemudian kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Ketika hujan itu turun dan menyiram hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka gembira menerimanya. Padahal sebelum turun hujan itu atas mereka, mereka berputus asa. Perhatikanlah pengaruh rahmat Allah itu. Bagaimana Dia menghidupkan bumi setelah ianya mati kering. Demikianlah Dia menghidupkan manusia yang telah mati. Dia Maha Kuasa
atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita telah masuk dalam surah Ar-Rum, di mana dalam ayat yang pertama yang kita baca, iaitu bermula daripada ayat 33, Allah SWT nyatakan di antara benda pelik puak kafir ni, pegangan dia tak stabil, kata orang. Pegangan dia tidak stabil. Bila dia susah, dia tak ingat ke Tuhan. Tapi bila dia senang tak ingat ke Tuhan, bila dia susah, cari Tuhan. Kita kata para jemaah sekalian, ayat ini memberi peringatan. Walaupun dalam ayat ini cerita orang kafir, tapi kita sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman, tak boleh buat perangai lagu itu. Waktu senang, masjid pun tak kenal. Bila susah, mula cari tu email. Ini kita kata ini perangai ni spesies yang dibuat oleh Allah Ta'ala, cerita tentang puak-puak kafir dulu, lagu tu perangai dia. Jadi kita orang beriman ni, Allah Ta'ala uji dalam hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, pelik urusan orang mukmin. Semua urusan mempelik belaka. Bila Tuhan beri kesenangan, syakar. Dia syukur, fakana khairan lahu, maka itu yang terbaik. Bila Allah uji dia dengan susah, sabar. Fakana khairan lah, itu yang terbaik. Mana bagi kita orang mukmin ni, dua-dua molek belaka. Walau macam mana pun, kita jangan minta susah. Jangan minta Nabi kita, Nabi larang kita minta supaya Allah uji kita. Jangan. Pernah dalam satu riwayat, Nabi kita SAW dengar sahabat ni sakit. Bila pergi ziarah tu, kurus sahabat ni macam anak ayam cabut bulu. Boleh bayanglah lagu mana dalam kepala kita ayam cabut bulu. Kering, kurus kering kata orang. Nabi tanya dia, SAW, mu ada minta apa-apa kah dengan Allah? Dia kata, ya, bala ya Rasulullah. Minta apa? Dia kata, kalau dia berdosa, minta Allah hukum atas dunia. Nabi tempik, Allahu Akbar. Mu tak mampu kalau Tuhan uji. Sepatutnya meminta dengan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan minta ujian. Jadi jangan buat. Jadi kerana itulah orang mukmin sifat dia syukur dan sabar. Tak ada keluh kesah. Kemudian mari ayat ini Allah Ta'ala tegur, minta supaya ayat 38 galakkan dan dorongan supaya kita berinfak. Orang yang pertama sekali yang patut kita beri pertolongan, bagi bantuan, siapa dia? Fa'atizal qurba haqqahu, orang yang punyai kaum kerabat. Anak beranak. Ini bulan Ramadan ni orang panggil bulan pemurah. Banyak sumbangan-sumbangan mencurah-curah. Nah, gilah mana-mana pun, di masjid ke di mana, Masya Allah, orang dengan jamuannya tak ada pada hari lain. Apa orang miskin hok gaji pergi ke masjid tu, dia kata alhamdulillah kalau boleh puasa sokmo. Nah, makannya cukup. Tapi kita sebagai orang beriman, berdasar kepada ayat ini, kita kena pergi cari keluarga yang dekat. Kurba. Siapa dia ke anak-anak kita yang susah, yang perlu bantuan. Dia bukan semua orang yang meminta-minta. Nabi sebut dalam hadis, laisal miskin, bukan orang miskin tu orang duduk nadah tangan sana sini. Itu bukan orang miskin, itu peminta sedekah. Orang yang miskin, yang patut kita tolong, kita bantu, dia berhajat tapi tak minta. Ini payah sikit lah. Dia berhajat tapi tak minta. Jadi kita lagi siasat. Apa khabar saudara kita ni, sepupu kita, dua pupu kita, 3-4 pupu kita ni, bunyi dia sakit. Kalau kita duduk jauh pun, contohnya duduk di luar negara, boleh hantar anak-anak kita tengok. Kita tengok sahabat kita ni. Buka puasa ada nasi ke tidak? Sahur ada makannya ke tidak? Dia sakit ada ubat ke tidak? Jadi orang boleh pergi tengok. Inilah di antara kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang. Dia banyak sangat ni. Tabur-tabur NGO pergi sana sini. Anak-anak kita di kampung terlepas. Sebab kita terlupa kepada dia. Maka di sini ayat Allah SWT beri kepada kita peringatan. Dalam ayat kita ni, fa'atizal qurba haq wal miskin wa ibnas sabil, sampai ke akhir, itulah di antara orang yang terbaik. Ada satu kisah. Kisah ni Maimunah. Maimunah ni isteri Nabi.
radhiyallahu anha. Satu hari dia merdeka hamba dia. Dia merdeka hamba dia. Dia tak bagi tahu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi balik rumah, Maimunah tanya, Rasulullah tak perasan ke? Tak ada pembantu rumah ni. Nabi kata, gimana? Dia kata, a'tak. Aku merdekakan dia. Rasulullah kata, amma innaki law a'tiha akhwalak. Nabi kata, kalau memberi hamba-mu kepada pak saudara-mu, yang perlukan kepada pembantu lebih besar pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dalam Bukhari. Maknanya, kita beri bantuan kepada orang dekat, dapat 2 pahala, silatun wa birrun wasilah, Nabi kata. Sedekah kepada anak beranak ni bir wasilah, kebajikan dan hubungi silaturahim. Alhamdulillah, itu di antara arahan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kemudian ayat 39 Allah SWT nyatakan bahawa kita dalam muamalah kita ni ada 2. Kalau kita beri benda kepada orang nak ambil pulang kan, itu dia panggil riba. Macam beri butai 100, suruh bayar 110, riba. Tapi kalau kita beri sungguh, orang berhajat, sama ada kita sedekah atau kita beri berhutang, itu yang terbaik. Tapi kalau ambil riba, haram. Maka 2 ya pilihan. Kita nak beri barang kepada orang, 2 pilihan. Sama ada kita beri berhutang, dia bayar balik dengan kadar yang sama, itu terbaik. Tapi lebih comel lagi, sedekah. Sedekah habislah harta kita. Dah, asyik sedekah kita kata contohnya. Tapi nak ambil riba, tidak. Sebab riba inilah yang dimainkan oleh puak-puak Yahudi. Dan sekarang ni pula disambung oleh anak cucu Yahudi. Nama dia kapitalis. Maka berluasanya riba di tempat kita. Sehingga kan orang tak terasa riba tu satu benda yang haram. Kau terasa? Tak terasa. Sebab tak ada dalam akta riba tu salah. Tapi kalau rasuah jangan. Rasuahnya buru kita. Nah, kata orang apa kalau baca cacing cari. Tapi kalau riba, senyap-senyap, piuh cotik atas kepala, duduk juga dekat bank riba. Kita kata ini di antara benda yang ajaib dalam dunia hari ini. Baiklah, kemudian ayat 41, Allah SWT sebut, Zaharal fasad fil ard. Maknanya kerusakan berlaku atas muka dunia ni dengan sebab perbuatan manusia. Kerusakan yang paling besar dibuat oleh manusia, syirik pada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita, lepas pada ayat ni, Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang kedatangan angin, kedatangan hujan. Mu kena ingat, mu duduk di atas bumi, yang Allah sediakan untuk kamu di sini, dan Allah sediakan kepada kamu alat-alat, bahan-bahan untuk penerusan hidup. Apa dia bahan dia? Bila mari air, adalah tumbuhan. Bila ada tumbuhan, adalah makanan. Sebab itulah kita ni manusia daripada tanah. Manusia kita ni mari daripada tanah. Lah ni pun tak tanah lagi. Mana? Mari daripada air mani. Nak keluar air mani itu mesti mari daripada makanan. Makanan mari mana? Mari daripada tanah. Kita tak makan tanah. Habis kita makan sayur. Sayur tumbuh mana? Tumbuh atas tanah. Kita makan daging. Daging mari mana? Mari daripada lembu. Lembu makan rupuk. Rupuk ni. Pusing nak ke mana pun, dia akan pergi ke tanah. Maka kerana itulah Allah Ta'ala peringatkan kita di sini para jemaah sekalian, bahawa kerusakan yang berlaku di atas dunia ini dengan sebab manusia. Manusia buat syirik pada Allah SWT. Bila manusia buat syirik, ataupun buat maksiat, ataupun kerusakan fizikal yang berlaku sekarang ni. Bukit comel-comel, nyepakat pergi gondol dia. Tali air molek-molek, berjalan, air duduk laju molek, nyepakat pergi kambuh, buat jambatan situ. Jambatan lain tapi tutup lubang air. Jadi berlaku. Pasal itulah hari ni kalau tuan-tuan tengok, banjir yang berlaku di kawasan mana-mana hari pun di luar jangka. Semua dia kata luar jangka. 40 tahun duduk sini tak pernah banjir. Tiba-tiba hari ni masuk dalam rumah air. Pasal lubang-lubang ditutup oleh manusia. Jadi manusia yang kacau menyebabkan berlakunya sedemikian. Maka datanglah daripada ayat yang berikutnya, iaitulah tentang awan. Rasa dalam awan ni 2 kali dia sebut. Wa min ayatihi an yursilar riyah. Allah kata sebelum mari hujan dia hantar angin dulu. Pasal itulah kita bila mari berangin itu kita rasa sedap duduk dia.
angin sepoi-sepoi bahasa kata orang dah. Bahasa dia kata waliyuziqakum mir rahmatihi. Selepas bangin turunnya hujan. Kemudian datang ayat yang kedua, Allahu ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaba. Mana ayat 48 ni Allah nak cerita tentang kuasa dia, bagaimana Allah Taala ciptakan hujan tu turun. Dia tak mari gitu. Panah wak naik wak. Kumpul di awan. Kemudian daripada celah awan turun air. Masya-Allah tabarakallah. Semua ayat-ayat ini untuk apa? Untuk menjadi bukti dalil kepada Allah Ta'ala berkuasa untuk bangkit semula manusia sebagaimana bumi yang mati, bumi yang kering dapat dihidupkan dengan air, demikianlah manusia yang sudah mati, yang sudah jadi hancur dalam kubur, tulang-tulang pun sudah reput, Allah Ta'ala berkuasa untuk hidup kembali. Maka kita banyaklah berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala hidupkan kita sebagai orang beriman, mati kita dengan husnil khatimah dan dibangkit dalam keadaan aman biiznillahi azza wa jalla. Wallahu a'lam. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah kami kirimkan angin kering, maka kamu akan menyaksikan tanaman itu akan menguning. Mereka akan menjadi kufur sesudahnya. Kamu tidak mungkin membuat orang mati dan orang tuli dapat mendengar seruanmu kalau mereka berpaling ke belakang. Dan kamu tidak mampu memberi petunjuk orang yang buta keluar dari kesesatan. Yang dapat mendengar seruan itu hanyalah mereka yang beriman kepada ayat kami. Mereka akan berserah diri. Allah lah yang menjadikan kamu dari keadaan lemah. Kemudian setelah lemah, dia jadikan lebih kuat. Dan setelah kuat, dia jadikan lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Dan pada hari berlakunya kiamat, orang-orang jahat bersumpah bahawa mereka tinggal hanya sebentar saja. Demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Berkata orang yang beri ilmu dan beriman. Berkata orang yang diberi ilmu dan beriman, sesungguhnya kamu telah tinggal dalam kubur menurut kitab Allah sampai hari kiamat. Dan sekarang inilah hari kiamat. Tetapi sejak dulu kamu sekalian tidak menyedarinya. Ketika itu tidak akan berguna bagi orang yang zalim. Alasannya dikemukakan dan mereka tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Kami telah jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran ini beberapa macam perumpamaan. Kalau kamu datang kepada mereka dengan membawa tanda, pasti orang kafir akan berkata, kamu hanya pendusta belaka. Demikianlah Allah mengunci mati hati mereka dengan tidak mahu mengerti. Maka bersabarlah, janji Allah pasti benar. Dan jangan sampai orang yang tidak yakin membuat kamu jadi gelisah. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran penuh hikmah kebijaksanaan. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang berbuat baik, yaitu mereka yang selalu mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan mereka itu yakin akan hari kiamat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Mereka itulah yang berjaya. Di antara manusia, ada yang lebih suka menggunakan istilah, yakni bahasa yang aneh untuk menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa ilmu dan menghina agama Allah. Mereka akan mendapat siksaan yang hina. Apabila ayat kami dibaca kepadanya, dia akan berpaling dengan sombong, seolah-olah tidak mendengar, bahkan seolah-olah kedua telinga disumbat. Maka berilah kabar gembira orang seperti itu dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga yang penuh kenikmatan. Mereka akan kekal di dalamnya. Janji Allah adalah benar. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu lihat, dan meletakkan gunung ganan di bumi untuk mengukuhkan pijakanmu. Dia pula mengembang biak setiap jenis haiwan. Kami turunkan air dari langit, kemudian kami kembangkan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang banyak dan serba berpasangan. Inilah ciptaan Allah. Tunjukkan kepadaku apa yang dicipta oleh sembahan selain Allah. Orang yang zalim betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah kita dengar daripada ayat 51 sambungan kepada ayat tadi. Allah Taala sebut wala in arsalna rihan. Cuba perhati tengok dalam ayat ni dia kata rihan. Ayat-ayat yang lepas yursila ar-riyah. Tengok. Allahul ladzi yursilur riyah. Riyah ni jamak kepada rih. Maknanya kalau angin yang bawa rahmat biasanya angin kecil-kecil. Itulah dia jamak ar-riyah. Tapi kalau angin yang bawa azab, rih, angin besar. Kita ni kan, hok rutuh kemah, cabut bangunan ni, kepala angin orang panggil tak? Kepala angin tu. Jadi kepala angin tu hok berat, pasal dia kata rih.
Walin arsana rihan. Itu beza di antara riyah dengan rih. Jadi kalau rih mari, cabut. Boleh tercabut kita punya bangunan, cabut punya pokok-pokok. Maka Allah sebut sini, walain arsana rihan, bila mari angin tu, pokok-pokok pun jadi mati, jadi kuning habis. Maka di situlah kemudian Allah Taala buat bandingan ayat 52, fa innaka la tusmi'ul mauta, mu tak boleh dengar orang mati. Mati di sini mati hati dia panggil, mati hati. Kalau orang mati sungguh boleh dengar tak boleh dengar? Orang yang mati sengoti boleh dengar ke tidak? Jawabnya boleh dengar. Dalilnya waktu Nabi SAW perang Badar, baru ya kita lalu hari ini dalam sejarah 17 Ramadan, hari Jumaat, tahun yang kedua berlaku peperangan Badar. Bila Abu Jahal ni mati dengan geng-geng dia seramai 70 orang, Nabi SAW perintahkan sahabat campur orang-orang mati itu campur dalam qalib. Qalib ni telaga. Tak tahu telaga buruk atau telaga apa yang ada lubang di Badar, campur situ. Ba'da salah satu ayam, lepas 3 hari Nabi pergi ke kubur. Nabi pergi tanya dia. Tanya puak-puak kafir, penyagak-penyagak tu, "Hei, mu hok duk lawan aku ni, tak mau terima Islam ni, mu jumpa dekat aku bagi tahu dulu. Siapa dia kafir kena azab, mu jumpa dekat apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jumpa." Tengah Nabi duk bercakap, Sayyidina Umar mari bisik. "Ya Rasulullah, ma tukhatibu min qaumin qad jayyafu?" Apa Rasulullah bercakap orang ada bangkai busuk dah ni? Nabi kata, "Walladhi nafsi biyadih." Nabi bersumpah, "Ma antum bi asma' lima aqul." Bukan kamu dengar. Orang mati dia dengar tapi dia tak boleh jawab. Mati tu dia tak boleh jawab. Mana dia tak ada apa dah. Sebab itulah di antara sunnah bila kita pergi kubur, kita kena beri salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Betullah kalau kubur kita orang kita sayang, ayah kita, mak kita kena pergi acak ziarah. Jangan tunggu hari raya aja. Dah, lah ni hari raya pergi kubur. Hari lain tak ingat. Jadi pasal itulah kita kena pergi ziarah untuk apa? Untuk kita berdoa supaya Allah jadikan kubur ni taman syurga. Allah Taala turunkan rahmat kepada orang dalam kubur. Jadi itu dia panggil. Yang punya di sini la tusmi'ul mauta, mutalih dengar orang mati hati. Orang mati hati ni supaya orang tak ada hati. Macam kita duduk dengan lembu. Lembu boleh kita cakap dengan dia sengih ya suka. Sengih pun dah. Tak tahu apa pakai duk ngak makan situ ya. Jadi manusia ni pasal kalaulah dia ni dengar Quran, dengar hadis, dengar kuliah, tak memberi kesan dalam jiwa dia, maka dia kena cari hati dia. Hati dia sudah mati. Betul-betul Hana buat satu kata-kata, agak sentaklah kata-kata ni. Nah, satu hari kita nak pergi ceramah, lalu ke masjid. Orang duduk semaya di masjid, di tepi kedai tepi masjid tu, orang duduk makan ni, ngak duduk makan situ. Jadi ceramah kita tajuk malam tu pun, jangan jadi lembu kenyang. Lembu kenyang ya, tak bergerak ni. Lembu kenyang ni, kalau dia duduk ngak atas jalan raya, kita baca dia lari tak? Tak bangun, kita kena pusing lari. Jadi lembu kenyang ni bahaya daripada lembu tak kenyang. Lembu tak kenyang kita hampak dia lari. Jadi manusia yang dengar Quran, dengar azan, dengar apa saja, tak bangun ni, lebih kurang ke lembu kenyang lah kalau kita nak ibarat kata. Tapi puasa-puasa ni selu sikit ayat tu dah. Nampak kerah doa tu. Tapi sentaknya begitulah. Jangan jadi seperti lembu kenyang. Jadi puak-puak orang kafir ni, dia dengar ayat macam lembu kenyangnya. Tak ada apa bagi dia. Kemudian ayat 54, Allah Ta'ala nyatakan penciptaan manusia daripada lemah kita. Asal kita ni lemah. Lemah tak lemah, berair mani ya. Kalau kata kalau air mani, kalau tumpah atas lantai, orang tak kutip ambil, orang kesak ya. Jadi manusia keluar daripada perut mak, lemah juga, tak boleh bergerak. Berapa bulan tak bergerak kita? Duk buku gitu. Berapa bulan anak ni mula merangkak? Berapa bulan makcik? Kita tak beranak ni tak ingat Ni bulan? Setahun baru boleh merangkak. Anak kambing, bong jatuh daripada perut mak, bangun dah cari pek. Ada sebab dia kuat dah. Waktu tu lah ada kambing ni boleh sembelih umur setahun, boleh sembelih dah. Manusia ni jangan. Matang dia pun umur berapa tahun. Balik umur 15. Jadi Allah Ta'ala beri lama proses masa kita. Jadi kita daripada lemah,
Kemudian lepas pada lemah tu kuat semata. Summa min ba'di dha'fin quwwah. Allah ni tengah kuat ni. Nah, orang umur 40 tahun ni kuatlah. Sihat molek 50, 60 tu gonjal semula. Kemudian lepas pada kuat lemah balik wasyaibah uban. Pasal itulah uban ni kita tak boleh cabut. Tak boleh buat uban atas kepala sebab itu tanda. Tanda kita sudah tua. Nah, dan Nabi kita larang orang laki-laki pergi duduk pakai inai, pakai cap warna hitam, rambut dia yang sudah uban. Biarnya beruban situ, baru kita tahu. Tengok cermin, tua dah aku. Dia nampak janggut tu. Kalau janggut uban kau banyak, setengah orang tu dia cukur janggut. Kata gua mana mula janggut balik lalu cukur? Ada uban ustaz. Kata uban tu lah kita nak tengoknya. Nak suruh ingat ke mati. Ni dok ni nyegi cukur dah pula ada janggut. Jadi baiklah. Ini ayat. Kemudian dalam ayat surah Luqman, coba tengok surah Luqman, kita ambil tadabbur sini sikit. Surah Luqman, kenapa nama dia pun Luqman? Surah Luqman ni, kerana dia mengandungi nama kisah Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana dalam surah ini. Itu nama Luqman. Dan dalam surah ini penuh dengan adab, penuh dengan akhlak, penuh dengan nasihat. Kita kena belajar surah Luqman ni, ditadabbur kita dengan anak-anak cucu kita, supaya kita beradab, berakhlak dengan akhlak orang-orang yang baik. Kemudian Allah nyatakan di sini tilka ayatul kitabil hakim tentang Quran. Quran, sifat-sifat orang yang baik-baik di mana? Baca Quran, jaga solat, zakat, beriman dengan hari akhirat, itulah sifat orang baik. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat 6. Dalam ayat 6 ni Allah Ta'ala nyatakan satu kumpulan manusia, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Dia beli alat-alat mainan nak suruh orang lara, leka, tak nak dengar ceramah Nabi SAW. Mengikut ahli tafsir kata ayat ini turun kepada seorang laki-laki di kalangan Quraisy. Nama dia An-Nadar Ibnul Haris. Dia pergi beli penyanyi. Bila dengar ada orang nak Islam, dia bawa kawan ni hidup menyanyikan kawan itu. Nak suruh berhibur, kata orang, hiburan. Maka, dan tuang arak. Lara lah, yang penting nak suruh lara. Ada juga kata Nadar ni, bila dia pergi ke Parsi, dia pergi beli kitab-kitab novel. Kitab-kitab cerita orang sana, wak mari nak suruh orang Mekah ni, hak mana boleh baca, duk cerita ke ni, supaya tak dengar daripada Nabi SAW. Karena itulah dalam Al-Quran menyebut tentang manusia yang bahaya, iaitulah manusia yang memesongkan orang daripada mendengar kalamullah. Hari ini macam-macam benda ada. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, dia tafsir lahwal hadis di sini, alat-alat muzik. Alat-alat muzik. Karena itu dalam fiqh ni, dalam kitab Al-Munir, tafsir Munir, dia kata 3 ayat yang menjadi bukti, dalil haramnya muzik. Ayat yang pertama, ayat kita ni. Ayat yang kedua, tanda. Kita fokus sini sikit. Sebab Allah ni, muzik ni jadi nasi makan air minum dah. Gilah mana pun. Majlis keagamaan pun mula dengan muzik dulu. Mula dengan lagu dulu. Kita kata ni masalah. Maka ayat yang kedua, surah An-Najmi, ayat 61. Wa antum samidun. Ibn Abbas kata samidun, maknanya munduk dengan lagu, dengan muzik. Ayat yang ketiga, surah Al-Isra, ayat 64. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Pujuklah orang-orang honor Islam tu dengan suara kamu. Maknanya, gilarakan dia dengan lagu-lagu. Mana Mujahid kata, bisautika ay bil ghina wal mazamir. Dengan lagu-lagu, gilarakan dia. Dan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, sautan mal'unani fajiran. 2 suara yang dilaknat, yang tidak baik. Yang pertama, sautu mizmar, suara lagu-lagu, muzik-muzik ketika happy, dan suara ketika tempikan, teriak ketika berlakunya musibah. Dia panggil orang Arab ni, bila berlaku musibah, dia bertempik, dia teriak. Itulah di antara hadis yang menyebut, kemudian banyaklah dalam kitab ini menyebut tentang apa ni,
tentang muzik, kata di Syekh Wahbah, dia kata ada satu kumpulan, dia panggil kumpulan yang mendakwa mereka ni sebagai as-sufiyah. Mendakwa diri ni sebagai ahli tasawuf. Tasawuf ni banyak jenis. Hak murni banyak, hak comel banyak. Tapi ada yang mendakwa. Kerja dianya duk dengar lagu ya. Nak mengaji pun lagu. Sudah mengaji Quran pun dengar lagu. Nak ceramah pun lagu. Ini dipanggil permainan-permainan yang dimain oleh sekumpulan yang mendakwa sebagai ahli agama. Tapi ajaran dia penuh dengan lagu-lagu. Pasal itulah para jemaah sekalian, kita kena berhati-hati sekarang ni. Jangan duk lock. Jangan duk biar siapa mereka orang mari duk bergendar dalam masjid kita. Atas nama cinta Nabi ke apa nama siapa. Kita kata ini satu perbuatan yang cukup berbahaya. Tuan-tuan nak detail, tengok dalam Tafsir Al-Munir. Jilid yang juzuk yang ke-21. Muka surah 148. Wallahu'alam. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ووصى الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah beri hikmah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Siapa sahaja yang bersyukur padanya, hakikatnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Siapa yang kufur nikmat Allah, ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sewaktu memberi nasihat, wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah, kerana syirik adalah satu kezaliman yang paling besar. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandung dalam keadaan yang sangat lemah, kemudian menyusuinya lagi sampai usia 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku tempat kembalinya. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikkan aku tanpa ada pengetahuan padamu, maka jangan engkau ikuti mereka, tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Ikutilah jalan yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, lalu akan kuberikan kepadamu segala yang telah kamu lakukan. Wahai anakku, amal yang sekecil biji sawi pun yang terpendam di dalam batu ataupun di langit ataupun kegelapan bumi, pasti Allah akan membalasnya. Allah sungguh maha halus lagi maha peka. Wahai anakku, dirikanlah solat dan perintahkan untuk berlaku baik dan cegahlah kemungkaran serta bersabarlah atas segala yang menimpa dirimu. Itu semua termasuk hal yang wajib diambil berat. Janganlah kamu palingkan mukamu dari orang ramai dan jangan pula berjalan di bumi dengan angkuh dan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong lagi bangga diri. Sederhanakan dalam berjalan dan lunakkan suaramu bila berkata, kerana seburuk-buruknya suara adalah suara keldai. Adakah kamu sedari betapa Allah telah menundukkan bagi kepentinganmu segala yang di langit dan di bumi, dan Allah telah menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Namun ada sahaja orang yang membantah tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk maupun kitab yang menjelaskannya. Kalau mereka diperintahkan ikuti kitab yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Adakah kalau syaitan yang mengajak mereka ke api neraka juga diikuti? Sesiapa pun yang berserah diri kepada Allah dan selalu berbuat baik, bermakna dia telah berpegang kukuh pada tali Allah, dan kepada Allah jua kesudahan segala urusan. Jangan kamu bersedih dengan orang kafir, kerana kekafiran mereka akan dikembalikan kepada kami, lalu kami akan memberitahu apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Akan kami berikan mereka kesenangan seketika, kemudian kami halau mereka ke dalam siksaan yang keras. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, Muhammad, segala puji hanya milik Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Segala yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah semata. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Seandainya seluruh pohon yang ada di bumi dijadikan pen dan air, lautan dijadikan dakwat, lalu ditambah lagi 7 lautan yang lain, ilmu Allah tidak akan habis. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Penciptaanmu sekalian dan pembangkitanmu kembali bagi Allah hanyalah seperti mengurus seorang di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wallahu a'lam. Ayat 12 bermula kisah Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata. Siapakah Luqman? Ini ayatnya. Siapakah Luqman? Luqman ni mengikut majoriti ulama annahu kana hakiman, seorang yang bijaksana, walam yakun nabiyan, dia bukan nabi. Walaupun nama dia disebut dalam Quran,
Kata-kata hikmah dia dipetik. Allah Ta'ala bawa kepada kita untuk kita ambil pengajaran. Tapi majoriti ulama kata dia tidak Nabi. Adapun nama dia, mengikut Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Luqman bin Anqa bin Sadun. Itu nama Luqman. Anak dia nama Saran. Sa'alik, ra'alik nun. Saran. Kita sekat Luqman ramai nama. Tapi Saran tak ada jumpa lagi. Bohlah nama yang mana ada Luqman tu, nama dia Saran. Ini mengikut At-Tabari, Suhaili dan lain-lain ulama tafsir. Dia kata nama dia Saran. Luqman bin Anqa. Mengikut Al-Baydawi dalam tafsir dia kata Luqman bin Ba'urah, anak saudara Ibnu Ukhti Ayub. Anak saudara kepada Nabi Ayub. Dia ni rupa dia seorang yang mari daripada Sudan, berkulit gelap, kulit hitam, Sudan Mesir. Dan dia hidup di zaman mana? Asya adraka Daud. Dia hidup sempat berguru dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Itulah zaman Luqman. Baik, yang kita naknya dalam ayat ini, Luqman di antara kata-kata hikmah, Luqman kata as-sumtu hikmatun wa qalilu fa'iluhu. Diam, tak bercakap dalam perkara tak ada faedah, itu hikmah. Diam tu hikmah dah. Tapi tak ramai orang yang melakukannya. Cakap, duduk kira nak cakap ya kita ni. Tak tahu betul tak betul, kira kecek semacam. Ya, baiklah. Maka dalam ayat ini ada beberapa pesanan Luqman. Pesanan yang pertama, anishkurlillah. Ya Luqman al-hikmata anishkurlillah. Kita kena syukur pada Allah SWT. Kemudian, marilah wasiat yang pertama, Luqman kepada anak dia nama Saran tadi, ya bunayya, tanda. Wasiat yang pertama, Luqman ni ada 9 wasiat. Jadi anak ringkaslah. Kalau tidak jadi tafsir pula, tak ada masa. Jadi dalam ringkas kitanya, manakah wasiat Luqman? Dia ada 9 arahan, 3 larangan, 7 sebab. Tulis itu fakta. Arahan yang pertama, suruh birrul walidain, buat baik pada dua ibu bapa. Yang kedua, asyukru lillah, syukur pada Allah Ta'ala, terima kasih kepada mak ayah. Wah. Yang ketiga, bersahabat, apa itu duduk bersama dengan ibu bapa dalam keadaan baik. Maknanya kalau mak kita perlu kita duduk rumah dia, kita duduk. Tapi kalau kita duduk rumah dia tak harmoni, contohnya dengan menantu kena minta izin keluar, tapi duduk dengan makruf. Yang keempat, ikut jalan para nabi dan salihin. Yang kelima, tunaikan salat. Yang keenam, amar ma'ruf. Yang ketujuh, nahi mungkar. Yang ke-8, berjalan dengan sopan, jangan duduk gopoh kapah, jalan tu kok bongga semua kata orang. Yang ke-9, ikhfat as-saut. Perlahankan kata-kata, cakap, jangan duduk bertepik, duduk melau. Itu sebab tu dia buat banding yang orang bertepik ni seperti suara dongki. La sautul hamir, dongki ni wuduh suara dia. Saya nak ajuk pun takut dia mau suka. Nah, coba tengok dalam internet lah, tulis bagaimana dongki, suara dongki tulis. Dia bunyi pelik. Rupa dia biasa ya, tapi suara dia kecil dongki ni, tapi suara dia kuat. Maka itu 9 arahan, 3 larangan. Yang pertama, an-nahyu anis syirki, larangan daripada syirik. Yang kedua, an-nahyu an tas'iril khad, larangan daripada orang panggil cengik hidung, bahasa Kelantan kata cengik hidung. Mana sombong, takabur. Tengok orang awak tak tahu. Ni ada ramai manusia lagi ni. Kalau tak orang tak kenal, wisalah pun tak jawab. Yang ketiga, an-nahyu anil masyri, larangan daripada berjalan secara sombong. Iaitu dipanggil, ini dia panggil 3 larangan, 9 arahan, kemudian dia nyatakan 7 sebab. Sebab yang pertama, syukur. Siapa dia syukur pada Allah Ta'ala, bermakna kita terima kasih kepada kita sendiri. Ada satu. Yang kedua, syirik. Inna syirka la zulmun azim. Mu jangan buat syirik. Sebab syirik itu kezaliman yang paling besar. Mu nak tahu manusia zalim yang paling besar atas dunia ni, syirik pada Allah Azza wa Jalla dari sudut akidah. Dari sudut muamalat, syirik kata orang, curi barang orang. Yang ketiga,
ilayyal masir, kita kena ingat kita ni akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena jadi orang baik sebab kita nak balik kepada Allah. Kita akan bertemu dengan hari pembalasan. Yang keempat, dia menyatakan innallaha latifun khabir. Ayat 16 tu, kan? Kalaulah besar mana amalan yang kita buat, dosa ke pahala, Allah Ta'ala tahu belaka. Maknanya bila Tuhan tahu semua, baik kita buat hak baik. Kalau buat hak tak baik, Tuhan tahu. Akhir kali kita kena balas. Yang kelima, inna zalika min azmil umur. Nih, orang jaga solat, suruh amal nahi munkar dan sabar atas apa yang menimpa kita, kerana itulah dia panggil keazaman. Orang yang tinggi azam sanggup buat kerja benda-benda yang berat. Kemudian larangan daripada berjalan secara sombong. Sebab apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin faqur. Allah Ta'ala tak suka orang yang sombong. Kemudian yang ketujuh, larangan daripada suara bernepik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang tak baik sekali iaitulah suara dongki, suara himar. Ini dipanggil nasihat Sayyidina Luqman kepada anak dia. Tetapi dalam nasihat yang 9, maka kita kena ambil perhatian, perhati molek, jadikan agenda. Semua ni adab dan akhlak. Apa yang kita nak belajar ada belaka di sini. Sehingga kan dalam masalah wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kita kena bersahabat. Duduk bersama dengan ibu bapa dalam keadaan baik, termasuklah ibu bapa yang bukan Islam. Kita selalu dengar Asma binti Abi Bakar. Bila mak dia nak mari jumpa dia di Madinah, dalam hadis dalam Bukhari Muslim, qadimat alaiha ummuha. Dia kata mak dia mari, dia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi qadimat alaiha. Mak aku nak mari jumpa kita, tapi dia tak mau Islam. Bolehkah kita apa? Boleh tak kita buat baik kepada dia? Nabi kata, na'am. Buat baik. Maka di sini dia beza. Dalam ahli sejarah kata, ammak kepada Asma nama dia Qutailah. Tulis, Qutailah binti Abdul Uzza bin Abdul Asad. Adapun mak Aisyah dengan Abdul Rahman, adik dia, nama dia Umuruman. Hak ni Islam. Jadi hak mak boleh jadi mak Asma ni sudah berpisah dengan Sayyidina Abu Bakar, kerana itulah dia tidak Islam. Baik, itu secara ringkasnya yang dapat kita ambil daripada wasiat Sayyidina Luqman alaihi salam yang Allah Ta'ala sebut nama dia dalam Quran, dan dia ni termasuk dalam nama orang yang disebut dalam Quran. Dalam Quran ni ada 2 nama. Yang pertama nama para anbiya wal mursalin, 1. Yang kedua nama dia para salihin. Sebab itulah kitab yang ana selalu sebut nama kitab. Tuan-tuan boleh beli kitab yang ditulis oleh Syekh Salah Al-Khalidi, nama dia Qasasul Quran. 4 jilid. Ini semua cerita Nabi. Satu lagi dia panggil Qisasus Sabiqina fil Quran, kisah orang dulu yang Allah sebut dalam Quran. Di antaranya Luqman. Siapa lagi? Zulqarnain. Siapa lagi? Agak-agak baca Quran ingat. Nama-nama ni bukan Nabi, tapi nama dia disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Itu menarik. Baiklah, kemudian kita pergi kepada muka surat yang berikutnya. Di sini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalailut tauhid, dalil kepada tauhid. Sehingga bila ditanya, tengok ayat 25, wala in sa'altum, kalau mu tanya puak kafir ni, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa dia? Semua mereka tak akan kata berhala dia, mereka akan kata apa? Allah yang menciptakan. Tapi apa boleh buat? Mulutnya kata Allah, tapi hatinya bergantung dengan berhala. Maka itulah yang kita kena murnikan akidah kita para jemaah sekalian. Bila kita beriman kepada Allah, pergantungan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, jangan kepada perkara-perkara yang lain. Jadi benda-benda yang khurafat, benda-benda yang karut itu tidak boleh kita letak dalam hati kita, sebab kita hanya wa iza sta'anta fasta'in billah, kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil bahawa dalil kepada wahdaniyatillah sentiasa diulang dalam Quran supaya sebati dalam jiwa manusia. Wallahu a'lam. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج
النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan untuk kepentinganmu. Masing-masing beroperasi dan berevolusi mengikut waktu yang ditentukan. Allah Maha mengetahui segala yang kamu lakukan. Itulah kerana Allah adalah hak dan yang mereka sembah selain Allah adalah batil dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana kapal berlayar di laut atas rahmatnya untuk memperlihatkan kepadamu sebagian ayat-ayatnya? Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan ayat-ayat bagi orang yang sabar lagi banyak bersyukur. Apabila mereka dilanda ombak yang besar,
bagaikan gunung mereka mendekat kepada Allah dengan tulus ikhlas. Tetapi apabila Allah mengangkat mereka ke daratan, hanya sebahagian mereka yang tetap menempuh jalan yang benar. Sementara yang menentang ayat kami hanya orang yang tidak setia dan ingkar. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Takutlah pada hari ketika seorang ayah tidak dapat menolong anaknya dan anak pun tidak dapat membalas jasa orang tuanya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Jangan sampai kamu tertipu oleh kehidupan dunia dan jangan sampai syaitan penipu dapat memperdayakanmu dalam mentaati Allah. Di tangan Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan dan dia pula yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Seorang tidak mengetahui yang dengan pasti apa yang akan dilakukan esok dan tidak ada seorang pun tahu di mana dia akan mati. Allah Maha mengetahui lagi Maha peka. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran dari Tuhan semesta alam memang tidak diragukan lagi kebenarannya. Namun mereka masih mengatakan Muhammadlah yang mengada-adakan Al-Quran itu. Sebenarnya Al-Quran itu benar dari Tuhanmu agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang telah diberi peringatan sebelummu supaya mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Kamu sama sekali tidak akan mendapat penolong dan pembela selain Allah. Adakah kamu tidak memperhatikan? Allah lah yang mengatur segala sesuatu dari yang langit sampai yang di bumi dan semua urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Itulah Tuhan yang Maha mengetahui segala ghaib yang nyata, yang Maha perkasa lagi Maha penyayang. Dialah mencipta segala sesuatu dalam bentuk sebaik-baiknya. Dia pula memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dijadikan keturunan manusia dari saripati air yang hina. Dia sempurnakan bentuknya dan ditiup ke dalamnya dari rohnya. Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati. Namun sedikit sekali nikmat Allah yang kamu syukuri. Mereka bertanya, kalau kami sudah hancur di tanah, apakah mungkin kami akan dibangkitkan kembali dalam bentuk makhluk yang baru? Kebanyakan mereka ingkar kepada hari pertemuan dengan Allah. Katakanlah, malaikat mautlah yang akan mematikan kamu. Dialah yang diserahi dan urusan itu. Kemudian kamu dikembali kepada Tuhanmu. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi perbincangan kita, iaitulah dalam bermula ayat 29. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahar. Allah Taala tunjukkan kepada kita dalil-dalil bukti keagungan dan keesaan Allah Taala di sebelah atas, sebelah langit. Kemudian Allah Taala nyatakan bahawa ayat 31 alam tara annal fulk. Tengok berapa kali alam tara. Bila mari alam tara, Allah Taala suruh kita mikir. Mu tengok di langit ada matahari, ada bintang, ada cerah, ada gelap siang malam. Mu tengok di bawah ada bahtera yang berjalan di lautan. Besar kapal. Tak tenggelam. Boleh berjalan molek-molek. Kapal kecil pun tak tenggelam juga. Jadi kalau kita nak tengok dengan keberatan kapal, boleh tenggelam. Tapi dia tak tenggelam. Ini semua menjadi dalil kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah nyatakan, Iza ghasyiyahum maujun. Bila puak kapal naik atas bahtera, atas kapal, belayar, tiba-tiba dilambung ombak. Ombak mari kuat. Ketika itulah mereka akan berdoa. Hanya minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dia tak ingat kau berhala, tak ingat kau dewa-dewa. Dia hanya tahu yang ada kuasa Allah Azza wa Jalla. Tapi bila dia balik semula ke darat, ombak dah hilang, kapal semula. Itulah perangai puak kapal. Kemudian datang ayat 22, Allah Ta'ala nyatakan sifat orang yang beriman. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawmal la. Kita ada dua sifat yang kita kena ada. Yang pertama kita kena takwa kepada Allah Ta'ala dan kita kena ada sifat takut. Bila kita ada perasaan takut, dia panggil khasyatullah, takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita takut, kita tak akan buat maksiat. Kita tak akan buat benda mungkar. Sebab kita tahu kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila tahu, tak akan buat. Tapi kalau lupa kepada kematian,
lupa kepada akhirat, ni orang yang boleh lara, boleh laju sana sini sebab kita tak ingat. Tahu kita akan mati tapi tak ingat ke mati. Itu beza di antara takut mati dengan ingat kepada mati. Orang semua takut mati. Tanya siapa pun, tak saya mati belaka. Takut nak mati. Sebab itulah orang mari jual ubat apa saja pun, 400-500 beli sebab takut mati. Tapi nak cari ubat ingat ke mati, sukar, kecuali melalui program seperti kita ni, program tadabbur Quran, program mengaji, program kuliah. InsyaAllah, ini semua ubat-ubat yang mujarab, yang berkesan kepada jiwa kita untuk kita bersifat dengan orang yang ingat kepada mati. Biiznillah azza wa jalla. Maka datang ayat 24, ayat 34, ayat ini besar. Menjadi 5 perkara. Tengok. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ada 5 perkara kata Nabi SAW, mafatihul ghaib khamsun. Kunci benda ghaib ni 5 perkara tak ada siapa tahu kecuali Allah saja yang tahu. Yang pertama, Nabi baca ayat ni. Baca ayat ni, ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Bila kau kiamat? Tak ada siapa tahu. Kalau ada orang mari tahu kiamat, suruh dia balik. Memang mengarut. Baru ni ada orang kira teori, umur dunia ni 7,000 tahun. Masa 7,000 tahun ni, tak silap anak budak lagi, duduk dengar cerita teori. Kita pun hampir-hampir nak percaya masa tu. Tak lama dah kiamat ni. Lalu ni dia tak main tahu, dia main Imam Mahdi nak keluar pula ni. Ni satu penyakit juga. Geng-geng konspirasi dia panggil ni. Imam Mahdi cari. Yang kedua, wa yunazzilul ghais. Bila keturun hujan? Kadang-kadang kita tengok gelap, jangan jemur kaya hari ni hujan. Tak hujan apa gelap. Cerah molek hari ni. Basuh kaya pagi lagi. Pukul 12 turun hujan. Nak kata apa? Itu kuasa Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala tahu kandungan dalam rahim. Kita tak boleh tahu. Dia kata ultrasound tahu. Ultrasound tu boleh agak ya, tak boleh tahu secara direct tak boleh. Cuma dia tahu bunyi dalam rahim mak dia tu dia tak ada baby ni. Berapa orang? Tak tahu. Kadang-kadang jangka 2 keluar 3. Jangka laki-laki keluar perempuan. Yang pentingnya Allah kata yang dalam rahim itu dia yang tahu. Betul tu. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kita tahu kita boleh nak buat gapo esok. Rancangnya ada. Pasal itulah kita kena rancang yang baik-baik. Malam ni esok kita rancang pagi nak sembahyang subuh masjid. Lepas sembahyang subuh nak baca zikir pagi. Lepas zikir pagi nak mari masjid qaryah Ramadan nak ikut tadarus Quran. Waktu nak pergi sembahyang jemaah. Kita kena rancang boleh. Jadi ke tak? Wallahu alam. Berapa ramai orang merancang macam-macam, pagi esok bini dia gerak tak bangun-bangun. Itu Allah kata, mu tak tahu nak buat gapo esok. Tapi kena buat perancangan. Yang kata pakai serah Tuhan, tak serah rancang gapo, tak boleh. Itu tak ada tawakal. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamun. Kita tak tahu kita mati mana. Tak tahu kita. Saya beli dah tanah kubur. Belilah tanah kubur tu. Kita tak mati, anak kita mati. Yang penting tak mungkin kita tahu. Jadi dalam ayat ini, para jemaah sekalian, 5 perkara ini sentiasa berulang dalam Quran. 2 perkara yang berulang dalam Quran untuk isbatil ba'si. Yang pertama, ihya'ul ardi ba'da mautiha. Allah Ta'ala sebut bumi mati setelah menghidupkan bumi yang telah mati. 1. Yang kedua, Allah Ta'ala ulang tentang kejadian manusia. Jadi 2 ini dipanggil tonggak. Tonggak apa? Tonggak kepada kehidupan manusia. Kerana itulah Allah kata, mu jangan terpedaya dengan fala taghurrannakumul hayatud dunya, mu jangan terpedaya dengan kehidupan dunia, mati tak tahu bila. Jadi kita hari ni yang jadi galik, yang boleh jadi hanyut, orang panggil boleh jadi lara ni sebab apa? Sebab kita lupa kepada mati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini dia kata apa? 5 perkara ini tak ada siapa tahu. La ya'lamuha illallah. La ya'lamuha malakun muqarrabun. Malaikat pun tak tahu. Nabi pun tak tahu. Famanidda'a. Siapa dia tahu? Dia tahu benda gaib.
daripada 5 perkara ini, faqad kafara bil Quran, orang tu dikira telah mengingkari, kufur dengan Quran. Jadi kita tak usah duduk cari. Yang masalah kita ini suka percaya kepada bomoh-bomoh, dukun-dukun. Yang jadi masalah buku itu pelajar-pelajar hak mati tu. Bomoh tu. Tok bomoh kata kawan ni curi laptop dia. Oh pakak pergi pukul sampai mati. Nah, itu ini kepahaman masyarakat tentang kepercayaan kepada benda-benda khurafat ni masih lagi menebal dalam masyarakat kita. Sakit kepala, sakit gigi pergi tanya Tok bomoh. Tok bomoh kata mujur mari awal, kata tidak borak lagi. Padahal gigi sakit, gigi hospital klinik gigi cabut siap molek-molek. Banyaklah benda-benda yang berlaku. Maka di situlah para jemaah sekalian tamatlah kita surah Luqman. Sekarang kita bermasuk pada surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah ni dinamakan surah As-Sajadah sebab sifat orang mukmin yang sentiasa sujud kepada Allah Taala sebagian dalam ayat 15. Innama yu'minu bi ayatin ladzina idza dzukira biha kharru sujada. Sujud ni sifat orang mukmin. Karena itu kita tak boleh sujud pada sebarang. Kita hanya boleh sujud kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Tak boleh sujud ikut saya. Maka bila sampai kepada ayat 15 yang kita akan baca ni lepas ni, insya-Allah kita kena sujud. Mana peraturan ada sunnah dianya bila baca ayat sujud. Orang tak baca pun kalau dia dengar dia kena sujud juga. Tapi kalau dia tak dengar dia lara duk main benda lain tiba-tiba orang sujud juga tak. Itu dia panggil kaedah dia begitu. Jadi kita sebenarnya kita sujud. Kelebihan surah ni, tanda sikit. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fil fajr yaumil Jum'ah. Nabi kita baca surah Sajadah ni pada solat subuh hari Jumaat. Dan surah yang rakaat yang kedua, hal ata 'alal insani hinum midad dahri, surah Al-Insan. Jadi seeloknya imam-imam kalau dia mampu lah, kalau tak mampu kita nak paksa, tak boleh. Jangan tinggallah 2 surah ni. Surah Sajadah dengan surah Al-Insan pada pagi Jumaat. Ni ada setengah imam, dia potong surah. Dia baca surah Sajadah ni sampai ayat 15 dia sujud, lepas tu sampai ayat 20 berhenti. Berapa lagi satu muka lagi tinggal. Rakaat yang kedua pergi ambil Al-Insan. Baca separuh tinggal. Kita kata tak. Bukan kerana nak sujud. Ni ada setengah orang dia salah faham. Dia kata kalau kita tak ingat tak, baca Iqra' wasjud waqtarib sujud juga. No. Surah ini, sebab surah ini mengandungi pengajaran kepada kita tentang kehidupan dan kematian. Nabi SAW dalam hikmah dia nak suruh kita dengar surah ini setiap minggu. Macam motivasi mingguan kita dengar tentang sujud. Kita dengar tentang kiamat. Sebab hari Jumaat tu hari kiamat. Habis ada setengah tempat dia kata, Ustaz, masjid kita ni orang tua-tua tak larat. Habis kalau kita baca 2 surah ni panjang, pasal tu lah kita kerak separuh. Kita kata tak. Andai kata di masjid kita ni memang orang tak larat. Nak suruh semaya duduk, semaya fardu. Kalau semaya sunat kita suruh duduk. Kita buat gilir surah. Minggu ni baca Al-Sajadah. Minggu depan hal ata 'alal insan. Bagi tahu kepada makmum tak ada sujud hari ni. Lebih baik daripada kita potong surah sikit-sikit. Wallahu alam. Satu lagi, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra alif lam mim tanzil dan surah tabarakallazi biyadihil mulk. 2 surah. Lah ni alhamdulillah ana duk perhati tengok popular dah baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Tapi oleh kerana Tok Imam kata, kalau suruh belum tidur, tak baca buat ni. Dia baca selalu lepas Maya Isya. Tak apalah. Nak ambil. Yang penting baca. Tapi peringatan kita kepada imam-imam, jangan gugurkan zikir lepas solat Isya. Jangan gugur. Mana zikir istighfar lepas Maya Isya, subhanallah 3 kali, baca perabi, baru baca Al-Mulk. Yang anda perhati setengah Tok Imam ni, dia pakai gugur. Seolah-olah Al-Mulk tu zikir lepas Maya Isya. Tak. Jadi kita kena ingat, 2 surah Nabi baca belum tidur, Sajadah dengan Al-Mulk. Boleh kau tambah sesurah lagi? Dia kata, Al-Mulk panjang dah, tambah ni pula. Terpulanglah. Siapa dia nak beramal dengan sunnah Nabi ni, kita buat. Kemudian kita baca ayat kursi, kita baca 3 kul dan baca surah-surah lain.
Itu tentang ayat Quran. Jadi kesimpulan kita dalam awal surah As-Sajdah ini, iaitulah tentang Allah SWT nyatakan kuasa dia, tanda-tanda kebenaran Al-Quran, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Quran ni mari daripada Allah Azza wa Jalla. Quran mari daripada Allah. Kalau mereka kata bukan, Allah Ta'ala dah cabar. Mu tak percaya kepada Quran aku? Mu rasa mu boleh buat mari. Satu surah. Nak satu Quran panjang, satu surah. Tak ada siapa boleh cabar. Maka yang boleh cabar sekarang ni, orang nak kenak kepada Quran tak boleh. Tapi mereka mampu untuk menjauhkan manusia daripada Quran. Kita nak baca Quran, banyak benda pula mari. Nah, dengan cerita-cerita karutnya, dengan benda-benda yang tak baik, ataupun gangguan-gangguan lain. Jadi yang penting, gangguan yang paling besar dalam dunia ni, apabila kita tak boleh laksanakan undang-undang Al-Quran. Itu gangguan yang paling besar, yang perlu kita tangani, yang perlu kita baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut di sini, tentang kuasa dia, penciptaan manusia sekali lagi daripada tanah tangga sampai ke akhir ayat kita dah bincang dah tadi tentang asal kejadian manusia, wallahu a'lam. Jadi ayat 15 tu ada sujud. Macam mana Ustaz Aziz sekala? Berhenti sebentar. Tapi kita nak ajar juga, kita berhenti sujud dah. Jadi ready lah. Berhenti, kita akan sujud. InsyaAllah. Hak mana tak boleh sujud, tak tengok saja. Baik, insyaAllah. Walau idhil mujrimuna nakisu ruhusihim 'inda rabbihim rabbana farji'na na'mal salihan inna muqinun. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه
وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كانت في الكتاب مسطورا. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kami kehendaki, niscaya kami akan berikan setiap orang petunjuk. Tetapi telah tetapkan keputusan daripadaku, akan kupenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama. Dia katakan, rasakan kerana kamu lalai pertemuanmu sekarang ini. Kini kami pun melalaikan kamu. Rasakan sesaan yang abadi kerana perbuatan yang kamu lakukan. Sedangkan bagi yang beriman kepada ayat kami, iaitu orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka terus bersungkur dan sujud dengan memuji Tuhan mereka. Dan mereka pun tidak bersikap sombong. Pada malam hari, mereka menjauhi dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhannya, penuh rasa takut dan harap, dan mereka selalu menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Orang tidak tahu bagaimana kebahagiaan yang tersimpan bagi mereka sebagai ganjaran atas amal yang telah mereka lakukan. Adakah orang mukmin sama dengan orang yang fasik? Tentu tidak sama sekali. Orang yang beriman dan selalu beramal soleh, maka bagi mereka adalah syurga sebagai tempat kediaman. Itulah tempat tinggal sebagai ganjaran atas amal mereka. Sementara orang-orang fasik, tempat tinggal mereka adalah neraka.
Setiap kali mereka berusaha keluar, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan neraka yang selama ini kamu dustakan. Sesungguhnya, kami akan rasakan kepada mereka azab dunia yang pertama sebelum masuk ke azab yang terbesar, supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar. Tiada yang lebih zalim daripada orang yang kedatangan ayat Tuhannya tetapi kemudian ia menolaknya. Kami pasti akan balas orang yang berdosa semacam ini. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa kitab. Jangan kamu menjadikan orang yang ragu terhadap pertemuanmu dengannya. Dan kami jadikan kitab itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang membimbing menurut perintah kami selamanya. Mereka itu sabar dan meyakini ayat-ayat kami. Sesungguhnya, Tuhanmu lah yang pada hari kiamat nanti akan memberi keputusannya di antara mereka tentang apa pernah mereka perlisihkan. Tidakkah menjadi pelajaran bagi mereka betapa banyaknya umat sebelum mereka telah kami binasakan? Sebenarnya, mereka sempat menyaksikan sisa puing-puing tempat mereka yang roboh. Sungguh itu semua merupakan tanda-tanda. Mengapa mereka mahu mendengar? Adakah mereka tidak memperlihat kami telah mengalirkan air ke bumi yang kering dan gersang, lalu kami tumbuhkan dengannya tanaman yang menjadi makanan bagi ternak mereka. Mereka juga jadi mereka sendiri. Tidakkah mereka mempertikaikannya? Mereka masih saja bertanya, bilakah datang kemenangan itu jika kamu memang benar dan berjanji? Katakan, kalau hari kemenangan itu sudah sampai, iman orang kafir tidak akan berguna lagi dan mereka tidak akan diberi tempoh. Jauhilah mereka dan tunggulah. Mereka memang sedang menunggu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan engkau ikuti orang kafir dan munafik. Allah sungguh Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ikutilah wahyu Tuhanmu yang turun kepadamu. Allah Maha mengetahui segala yang kamu lakukan. Bertakwalah kepada Allah semata-mata dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga dada seorang. Dia juga tidak menjadikan isterimu yang kamu sumpah zihar sebagai ibu kandungmu. Dia juga tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandung. Itu semua hanya pengakuan yang engkau ungkapkan dengan mulutmu. Allah menentukan yang benar. Dia memberi petunjuk jalan yang benar. Panggillah mereka dengan nama ayah mereka sendiri, kerana itu lebih benar menurut Allah. Tetapi apabila kamu tidak tahu bapa mereka, jadikan mereka itu sebagai saudaramu seagama dan sebagai anak angkatmu, dan tidaklah berdosa apabila kamu salah dalam hal ini. Tetapi yang berdosa adalah yang kamu sengaja dengan hati dan niatmu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Isteri-isterinya dianggap sebagai ibu-ibu mereka. Menurut kitab Allah, saudara-saudara lebih penting daripada orang-orang mukmin yang lain dan juga orang-orang muhajirin. Kecuali terhadap seorang yang kamu hendak berbuat baik. Itulah tertulis dalam kitab. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah kita berada di surah As-Sajdah ayat 12. Allah Ta'ala nyatakan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kalau kamu tengok bagaimana keadaan orang kafir ketika dia mati, melakukan dosa, ketika itu minta nak balik semula ke dunia. Apa nak buat apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Kami tengok dah. Tengok dengan mata sendiri dah. Memang ada sungguh azab. Apa yang dijanjikan dulu betul sengati. Farji'na, hantar balik kami ke dunia, na'mal salihan inna muqinun, kita nak jadi orang baik. Inilah dia panggil penyesalan yang tidak berguna. Penyesalan yang tidak berguna. Kalau dah sampai ke akhirat, boleh lagi? Jawab tak boleh lagi dah. Maka sebab itulah Allah Ta'ala jawab, walau syi'na la'atayna kullu nafsin hadaha. Kalau aku nak, aku beri hidayah belaka. Tapi Allah Ta'ala beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Sebab itulah dalam ayat ini dikembarkan dengan ayat satu lagi. Dalam surah Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjuk jalan,
Sama ada mu syukur, beriman atau mu kufur. Maknanya manusia ni Allah Ta'ala beri akal. Aku beri dah kepada kamu akal. Apa mu tak memikirnya? Jadi oleh kerana mu lupa jumpa hari ni, maka Tuhan kata aku lupalah. Nak beri rahmat kepada kamu. Itulah keadaan orang kafir yang akan berlaku. Jadi kita ni pada orang yang beriman, jangan sampai menyesal yang tidak berguna. Lah ni sihat molek. Orang Kelantan kata segar mega kita lah ni. Diberi peluang lagi untuk beribadat. Kenapa kita tak ambil peluang? Diberi kesihatan. Kenapa kita tidak gunakan kesihatan untuk jalan yang baik? Diberi keuangan. Kenapa kita tidak labur di tempat yang sepatutnya? Jadi jangan sampai mereka farji'na na'mal salih. Bila dah mati atau hampir mati, baru nak minta balik ke dunia semula. Ada faedah? Jawabnya tidak ada faedah. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan sifat orang yang beriman. Di antara sifat orang beriman dalam ayat 15 tadi. Dengan ayat 15 dan ayat 16. Iaitulah sifat orang beriman sujud pada Allah Azza wa Jalla. Bila dia dengar ayat-ayat. Bila baca hadis-hadis Nabi SAW tentang pahala, tentang syurga, tentang neraka, tentang apa. Mereka lah orang yang cepat sujud akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Sebab dia tahu kita sekarang ini berada peluang Allah Ta'ala beri. Maka kalau kita nak jadi orang baik, kita nak jadi orang jujur, kita nak jadi orang yang mulia, maka para jemaah sekalian kena ada sifat yang besar ini. Sifat apa? Sifat banyak sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sendiri SAW solat sampai bengkak kaki. Orang kita tanya, ya Rasulullah, Rasulullah telah diampunkan dosa. Tak berdosa pun Nabi. Dia panggil maksum. Terpelihara daripada dosa. Kenapa Nabi berdiri sampai bengkak? Apa jawapan Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Nabi kata tak patut ke? Tak boleh ke? Aku nak jadi hamba yang bersyukur. Maknanya tanda kita bersyukur kepada Allah, kasratis sujud, banyak sujud. Rabi'ah, pembantu Nabi SAW. Bila Nabi tengok dia khidmat banyak, Nabi kata, sal, meminta nak apa Rabi'ah? Rabi'ah ni laki-laki, bukan perempuan. Rabi'ah balik mikir satu malam nak minta apa. Kalau minta unta akan mati. Minta harta akan pergi. Dia mikir, baik aku minta hafsar. Jumpa dengan Nabi esok, sallallahu alaihi, dia kata Nabi tanya dia, mikir dah. Nak apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Allahu Akbar. Aku nak minta menemani Rasulullah dalam syurga. Nabi kata, awagai razalik. Tak ada orang lain ke Rabi'ah. Tak ada hak tu ya. Nabi kata apa? A'inni ala nafsika bikasrati sujud. Membantu aku untuk meluluskan permohonanmu ni dengan banyak sujud pada Allah SWT. Itu permohonan. Maka di antara sifat orang mukmin lagi, tatajafa junuh ma'anil madaji'i, iaitulah orang yang boleh bangun solat tahajud. Jadi orang boleh bangun solat tahajud ni orang yang hebat. Terdapat banyak hadis-hadis yang menyebut tentang fadailit tahajud, kelebihannya solat tahajud. Jadi kita usahalah. Ni kita duduk di bulan Ramadan. InsyaAllah besok di Malaysia, kalau di Mekah malam ni, orang di Malaysia besok bermulanya 10 akhir Ramadan. Mari kita pakat tahajud lah kau. Ustaz, kalau semaya sore rumah tak jadi. Nah, kena 2 rakaat agak lemah. Duk mikir nak minum air lah, nak makan kopi lah macam-macam. Kita pergi cari di mana masjid, di mana surau, di kemah kita ni pun ada. Tahajud pukul 3 pagi bermula. Ada masjid 3:30 pagi, berakhir dengan witir pada pukul 5, pukul 4:30. Kita pergi cari bersama qafilatul khair, bersama orang yang baik. Lepas pada 10 hari Ramadan ni, insya-Allah kita mampu untuk bertahajud seorang diri sebab kita sudah masuk kem latihan yang begini baik. Insya-Allah. Itu sifat orang yang beriman. Jadi ayat sujud ni bila ada tanda tu, tengok dalam Quran tu ada tanda macam tanda kubah kata. Tanda menara gitu. Kita kena ada 15 tempat dalam Quran ni sunat kita sujud bila kita baca. Sunat kita sujud bila kita baca. Alhamdulillah hari ni kita dah sujud. Kemudian itu di antara sifat Allah Taala kata apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Mu tak tahu
Aku sediakan apa untuk kamu? Hei orang beriman, orang yang banyak solat, sedia apa? Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, A'adadtu li'ibadis salihin, aku sediakan kepada hamba-Ku yang saleh, ma la ainu ra'at. Dalam syurga, tak pernah mata tengok atas dunia ni. Hak dalam syurga, tak ada. Wala uzunun sami'at, tak pernah telinga dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah hati terfikir, itulah syurga. Dalam Quran kata, walahmi tayrin, lagi burung. Burung merpati ke? Burung ke apa? Burung syurga. Ada buah-buahan, sama nama-nama buah-buahan, wa fakihatin, buah. Tapi buah lagu mana? Buah syurga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, namanya nama dunia, tapi barang-barang syurga. Tak sama. Nama dunia, barang syurga. Apalagi manusia yang hidup dalam dunia, dalam syurga, orang-orang yang soleh dan salihah, Masya Allah, tabarakallah. Kita masuk dengan umur 30 tahun, 33 tahun. Tak ada dah tua-tua, berjanggut, berubah ni, tak ada belakang dah. Hak gigi cabut molek semula. Hak kecil-kecil tu, orang panggil terik balik. Syurga. Pasal tu dalam syurga tak ada matahari. Sebab apa tak ada matahari? Dia tak situ tukar umur. Kalau ada matahari, bertambah umur. Umur dia masuk lagu tu lah. Sampai bila-bila, itu di antara kelebihannya ahli syurga. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan di sini beberapa azab yang disediakan. Walanuziqannahum minal azabil adna, ada azab dan berbagai-bagai lagi. Yang penting tanda-tanda kekuasaan Allah SWT kepada kita dalam ayat ini cukup banyak. Baiklah, kita ringkaskan di sini. Kemudian kita pergi kepada surah Al-Ahzab yang kita baca satu muka di sini. Tengok suratul Ahzab. Surah Al-Ahzab ini surah kenapa nama dia Ahzab? Sebab Al-Ahzab ni nama peperangan yang berlaku di Madinah. Orang panggil peperangan Khandaq, boleh juga. Peperangan Ahzab, boleh juga. Dia berlaku setelah Quraisy bergabung dengan Ghatafan, kafir Madinah, dan secara senyap-senyap berkomplot dengan munafikin dan Yahudi Bani Quraizah. Jadi banyak kumpulan. Yahudi ada, munafik ada, kapituli Mekah ada, kapituli Madinah ada. 4 kumpulan yang besar. Kemudian disokong oleh lain-lain kumpulan, maka nama dia Ahzab. Maknanya kumpulan yang bergabung. Kalau kita nak kata apa lah ni, pakatan ke apa benda, yang penting gabungan-gabungan menentang Islam. Bila berlaku ni? Pada tahun yang kelima Hijrah, selepas peperangan Badar tahun yang kedua, tahun yang ketiga Uhud, tahun yang kelima berlakunya Ahzab. Di mana dalam peperangan Ahzab ini, percubaan Quraisy yang mari ke Madinah dengan seramai 10,000 tentera. Bukan sikit, 10,000 tentera. Bagi dianya, nak lanyak Madinah, kira tak bangun dah. Tapi kalau tak terlanyak, saja. Sebab itulah bila selesai peperangan Ahzab, Nabi SAW bersabda, Al-an naghzuhum wala yaghzunana. Nabi kata, sekarang kita akan keluar dari Madinah untuk menyerang orang kafir yang menentang Islam, tapi orang kafir tak akan serang lagi Madinah. Itu mukjizat Nabi SAW. Bermula daripada tahun tu sampai ke ni, Madinah sudah 1,400 tahun lebih, tak ada serang, tak ada peperangan. Hak berlaku perang itu sama sendiri. Hajjaj pergi serang puak-puak di Harras Syarqiyah, sama-sama Islam, kafir tak masuk dah. Ini kita kata yang jadi masalah kepada kita hari ini, masalah peperangan sama-sama kita. Itu yang berat. Baik, kita mula sikit ayat ni. Ya ayuhan nabiyyu taqillah, Allah Ta'ala tuju ayat ni kepada Nabi. Sebenarnya untuk umat. Yang pertama kita kena takwa kepada Allah. Yang kedua, mu jangan ikut kerana kafir dan munafikin. Kafir kita tahu dia kafir tulen. Senang awak kira. Orang kata mudah basa. Moga tahu, kenal orang. Yang jadi masalahnya, munafik. Munafik nak masalahnya. Munafik ni dia mengaku Islam. Tapi dia kafir. Ingatlah kita cerita dulu sini lepas. Bagaimana seorang ketua munafik nama dia Al-Julas bin Suwaid. Lawan dengan anak saudara dia, anak tiri dia, Umair bin Sa'ad. Jadi, perlawanan itu besar. Ini sehari dua ni kita tengok orang kafir mula bangkit. Terang-terang
tulis kata Rasulullah SAW kahwin dengan Aisyah. Satu penghinaan yang cukup dahsyat. Tapi malangnya, ada juga ni ahli-ahli Facebook, blogger-blogger Islam ni, hidup bela si kafir tu menghina Rasulullah SAW. Kita kata ittaqillah ya ikhwanil muslimin, bertakutlah kepada Allah. Tak usah duk main politik lah dalam dengan Nabi SAW. Asalkan orang hina Nabi, tak kira orang mana, tak kira kumpulan mana, kita mesti bangkit, kita mesti tentang, kita mesti lawan. Ini tak nak bagi nak bela lagi. Sebab kawan-kawan kita kata di manakah sikap kita? Ahzab, suratul Ahzab tersemat dengan suratul Fadaih, kerana Allah Ta'ala dedahkan banyak tembelang munafik dalam surah yang mulia ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut di sini ada beberapa hukum yang penting. Yang pertama, yang keempat, tengok. Ayat yang keempat, dia panggil hukum zihar. Hukum az-zihar. Dalam hukum zihar ni penting, sebab ada ke tidak zihar di sudut orang Melayu, anda rasa macam tak ada ya. Sebab zihar ni dia kata gini. Bila dia balas dengan bini dia, dia kata, mu, belakangmu, haram aku sentuh. Sentuh di sini maknanya sentuh suami isteri. Sebagaimana haram kita sentuh mak kita. Kalau kita gosok mak kita, tak ada masalah tu. Mana sentuh di sini dengan makna melakukan persetubuhan. Sebab dia balas dengan bini, itu dia panggil zihar. Maka bila dia sumpah lagi tu, dia tak boleh duduk lagi dengan bini dia. Tapi kalau kita kata, awak ni sumpah dengan adik saya. Betul muka bini itu sama-sama bulak dengan muka adik. Itu tak jadi zihar lagi tu. Di zihar ni ada satu SOP lain yang perlu kita kena ambil perhatian. Itu hukum yang pertama. Tapi dalam zihar ni kita akan pergi lagi di ujung ayat nanti, ujung surah nanti. Bukan surah ni akan sebut tentang zihar secara detail insya-Allah. Cuma dalam surah ni yang penting, ni. Yang pentingnya kita nak di sini. Ayat 4, wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Mu jangan jadikan anak angkat itu macam anak sendiri. Tak boleh. Ayat ini, kisah dia berlaku kepada Zaid. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni hamba kepunyaan Khadijah. Bila Khadijah kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dihadiahkan Zaid ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab ni bila kita ambil anak angkat, automatik dia bin kepada ayah dia. Maka orang panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sehinggalah turun ayat Quran ni. Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum, anak-anak angkat kamu bukan anak kamu. Ud'uhum li abahim, mu panggil orang ni kepada ayah dia. Jangan buat. Maka di sinilah para jemaah sekalian, bila panjanglah cerita Zaid ni, yang penting kita nak masuk pada cerita kita haram at-tabanni dalam Islam ni. Kalau nak tabanni, nak ambil anak angkat boleh. Tapi letak bin dia, bin ayah dia, jangan letak bin kita. Ini masalah besar. Terdapat dalam banyak hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, hadis diriwayat oleh Bukhari Muslim, mengikut kitab ni lah, dia kata, sabda Nabi SAW, man da'a ila ghairi abihi, siapa dia panggil bin kepada bukan ayah dia. Contoh kita kata nama dia Muhammad, ayah dia nama Harun, puak akak dia nama Daulah, dia pun tukar nama Muhammad bin Daulah, wahwa ya'lam, dia tahu benda tu, tapi dia sengaja buat, fal jannatu alaihi haram, orang ni tak boleh masuk syurga dengan mudah. Ini bahaya ni. Apa dia ada angkat, dia letak pada bin dia, ditukar balik semula kepada bin ayah dia. Kalau tahu. Kalau tak tahu, letak bin Abdullah. Kalau betul dia nama Abdullah dah, kena tulis surat. Kena maklumkan bahawa anak ini anak angkat, bukan anak sungguh. Bukan anak nasab, anak keturunan. Dalam riwayat lain, dalam Bukhari Muslim, man da'a ila ghairi abihi, siapa dia mendakwa kepada bukan ayah dia, awin tama ila ghairi mawali, dia kata dia ni maula fulan, sedangkan orang itu tak merdeka pun dia, fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Orang ni kena laknat. Allah Taala laknat, malaikat laknat, dan manusia juga laknat. Jadi banyaklah, ini termasuk dalam dosa besar yang cukup berbahaya. Karena itulah kita panggil ud'uhum li abaihim, panggil orang kepada ayah. Sama juga, apa-apa urusan
kita kena bin kepada ayah. Bin kepada ayah. Ini setengah orang ni, kalau kita minta tanya dia, bin apa ni? Kalau nak bomo, biasa dia bin kepada mak. Dalam Quran kata, ud'uhum li abahim, kekalkan, panggil kepada ayah kita. Pasal apa nak bin ke mak? Orang bin ke mak ni Nabi Isa seorang ya. Sebab ayah dia tak ada ayah. Itu Nabi Isa tak ada ayah. Ana selalu tengok waktu arwah ayah dulu, rahimahullah dia hidup, orang mari duduk, suruh doa ke apa. Dia tanya, Tok Guru nak bin mak dia ke? Apa ya tu? Tak ada ayah ke? Celik mata lalu, orang tua tu rahimahullah. Dia kata dia tak ada ayah ke? Ada bin ayah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ud'uhum li abaihim, panggil kepada ayah. Jadi kita kena ingatlah. Maka anak angkat ni satu isu yang berlaku dalam masyarakat. Ramai dah orang kita jumpa, bila kita bagi tahu, anak jumpa sendiri. Satu kes, kita hadir majlis perkahwinan. Dia ambil anak angkat ni. Bila masa nak menikah, dia panggil ayah sungguh lah mari jadi saksi, jadi wali. Orang lain tak sah. Budak ni, bila pak cik dia mari nak salah, biasalah orang Melayu dia salah dengan orang lelaki tapi dia lapik. Dia lapik sebab tak kena apa ayah dia. Ayah akak kata tak salah lapik lah, tu ayahmu. Allah, tuan-tuan boleh bayangkan. Majlis suka nak akad nikah jadi majlis tangisan yang begitu dahsyat. Siapa begitu? Sembunyi anak orang, siapa dengan pok pun tak tahu. Ini perbuatan satu jenayah sebab memutuskan nasab seorang hamba Allah daripada keturunan dia sendiri. Boleh jadi dia jumpa adik-adik dia apa tak kena. Kalau mengorak dengan adik-adik tiba-tiba nak kahwin dua tu nak lagu mana. Ini bahayanya dalam Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala sebut, fa'illam ta'lamu aba'ahum, kalau kita tak tahu anak-anak dia, contoh kita jumpa budak dipungut ke orang campur di hospital, ke campur saya sebah, itu kita boleh lah lebih uruh Malaysia ni, ben, jangan berbeza kita. Ben Abdullah ke ben siapa, seperti yang dibuat. Baik, kesimpulan daripada ayat yang kita baca ini, yang terakhir sekali, iaitulah ayat 6, An-Nabiyyu awla min anfusihim, Nabi, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala-galanya. Sebab itulah bila Sayyidina Umar datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, orang lain saya sayang, Rasulullah ni lebih saya sayang daripada semua orang kecuali diri saya. Nabi kata, la ya Umar, hatta termasuk dirimu pun tak boleh. Kena Nabi lebih utama daripada diri kita sendiri. Ketika itu Umar tukar balik dia punya kata-kata, anta ya Rasulullah, lebih aku sayangi daripada semua orang termasuk diri saya sendiri. Nabi kata, al-ana ya Umar, sekarang Umar baru mantap keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, tanda cinta kita kepada Nabi SAW, maka sentiasa berselawat. Waktu itulah Hana setiap kali malam Jumaat kita tulis kempen. Ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Supaya kita ni teringat. Biasanya bila kita tengok ni, kita berselawat. Selawat ni tidak bermusim, sentiasa. Selawat pagi, selawat petang. Selawat, lebih-lebih lagi hari Jumaat. Pasal itulah ulama kata, wi'a'us salah, bekas selawat bermula daripada maghrib hari Khamis, ni hari ni, maghrib ni, sampai maghrib hari Jumaat, itu dipanggil bekas selawat. Maknanya kena selawat banyak, tak seduk kerja lain. Dia agak, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Cakap buah semata, selawat. Apa baca Quran boleh juzur, berhenti selawat. Jadi kita kata kita banyak selawat, mudah-mudahan kita layak untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita dalam siri kita pada hari ini. Tuan-tuan, teruskanlah pengajian sampai kita khatam insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Fadil Ustaz Abdul Aziz sebagai pembaca, Tengku Abdul Aziz selaku penterjemah, dan juga para jemaah yang bersama pada hari ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada tahun-tahun yang akan datang insya-Allah. Jadi untuk teruskan dengan tadabbur Quran, alhamdulillah Ana telah wakafkan masa setiap hari selepas solat subuh, kecuali pagi Jumaat, dalam pukul 6 lebih lah, tengok waktu subuh. Yang penting lepas maya subuh tu, 10 minit, kita akan live di Facebook, tulis DR Abu Anas Madani. Alhamdulillah, kita bermula daripada zaman Covid dulu, sudah khatam sekali Quran, lah ni sudah masuk suratul A'raf. Hari-hari, kalau kita tak musafir, hari-hari, kalau hari Jumaat, kita berhenti sehari, kita baca kitab lain, sebab bagi peluang orang pergi masjid, tak perlu agak klik. Jadi, wallahu'alam, jemputlah live di Facebook Abu Anas.
pada setiap pagi selain daripada hari Jumaat, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.